Baru-baru ni coach didatangi oleh pesakit daripada Myanmar pula. Beliau mengadu sakit pada bahagian lutut. When you climb up, you feel pain here? Yes. In front of your kneecap. This one. This area. Yeah, that area. Sometimes when you in the toilet, you sitting down, you feel pain here? Yes. Yes. Now, but the last time I cannot sit down. Yeah. That means your patella tendon injury. This is patella tendon injury. Okay, I'll show you later. Jadi, bila coach lihat background dia seorang jurutera, selalu bending dia punya knee sebab dia jurutera mesin. Jadi, pergerakan kerja dia yang selalu melutut, berdiri, naik tangga, membuat checking dan sebagainya, menyebabkan bahagian depan kepala lututnya sakit ataupun lebih spesifik patella tendon. Sebab bila coach lihat pada bahagian lutut dia dan juga peha dia, coach dapati otot pada bahagian depan peha iaitu quadriceps mengalami ketegangan yang kuat menyebabkan tendon pada patella. Tendon patella tu di tempurung lutut melekat pada bahagian tulang shin bone, tibia. Jadi tegang. Ketegangan itu biasa berlaku juga kepada orang yang melakukan aktiviti fitness seperti skipping. Badannya dah besar, berat, gemuk, kemudian dia skipping pula. Dan buat hari-hari. Repetitive movement itu menyebabkan otot pada quadriceps tu tegang, lalu dia menarik tendonnya di patella. Apabila coach lihat dan coach urut dengan cara yang spesifik, alhamdulillah dia dah boleh naik tangga, dia dah boleh bend lutut dia tanpa rasa sakit. So after I massage, how do you feel? Yeah, now okay. Better. The right better? Yeah. Tolong share video ni, tolong komen, tolong like dan follow coach. Bye bye. Assalamualaikum.